Langgar. Budak tu Langgar lepas tu meletup. Motor tu lah. Langgar. Lepas tu Nampak je langgar. Lepas tu Meletup pula. pop. Sakit sangat. Kau senang tunjuk. Dari aku tak tahu. Guys, tadi ada motor langgar dekat situ punya tu. Ada yang langgar guys. Lepas tu pakai motor. Kita berhenti kat sana tu. Lepas tu meletus. Langgar meletup kat lantai. Terkejut guys. Aduh. Namanya perang dunia ketiga ni, bukan pengapi lah, bukan hari raya biasa ni. Ni dah perang dunia ketiga guys. Very good, ada di perang dunia. Ada dekat perang dunia 3 ni. Setelah meletus-letus. Apa lah ini? Mana keadaan ni? Tadi saya nak kena rakam ni apa yang jadi. Zaman sekarang ni motor memang kuah ayam kerajang. Ajar betul lah. Apanya? Dia nampak guys. Dia nampak. Dia pergi main langgar je macam tu. Dia meletup lah. Meletup kat lantai. Kena lantai. Dengan apinya. Untung kita orang tak luka tau. Saya bahagian bawah badan saya ni je kena hentakan. Hentakan dia sakit juga tulang apa bergetar. Apalah kau. Orang dunia juga. Ya, ada motor. Perang dunia 3. Ni nama dia. Bukan mengapi raya. Apa ni tadi nampak tak beli langgar. Lepas tu letak kat lantai. Apalah. Dia langgar lepas tu terbalik. Dia terbalik. Dia tembaklah ke lantai. Apalah. Lindungi diri. Baik mana kau nanti kita melajak buang. Jadi korang saya sangkut rakam walaupun takut kena api. Ya.
makan. Wait nak. Jangan dekat-dekat. Naik ke bawah. Sekejap. Apa? Sakit kan telinga. Dunia 3 guys. Mantap. Ini guys. Ini dah. Dah habis. Dah habis. Kita punya. Jadi guys. Habis rasanya. Aduh. Meletus cok. Sakit apa telinga. Gendang telinga nak pecah. Aduh. Dia macam dari sana dia macam maki balik. Abang kalau apa rasanya awak? Nerakam guys, takut budak apa motor yang langgar kita punya mengapi tadi tu apa. Datang balik nak rakam. Nak langgar kita punya lagi. Wih, cantik tak guys? Cantik tak? 10 minit saya rakam. Betul tak? Sakit kaki. Gigi tergus. Wih, hijau putih. Wih, bunga api guys. Wih, bunga api. Apa? Wih, cantik dah guys. Ini Perang Dunia 3 guys. Bukan bunga api. Haha. Nampak dah asap dah dekat kita. Asap tau. Bol. Kau guys. Sempena besok Hari Raya Aidilfitri guys. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin. Dari saya gereja. Dari saya YouTuber. Dari saya YouTuber gereja. Okay guys. Katanya dah habis ke? Okay, itu saja untuk hari ni guys. Apa tu? Bom. Buah atom. Jadi itu untuk video kali guys. Dan sebelum akhirnya kita hentikan video ini, saya ucapkan terima kasih kepada kamu semua akan tengok video ini. Tolonglah subscribe. Dan besok adalah Hari Raya Malaysia. Jadi ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dapat dari saya gereja. Dan hari top 10 gereja. Terima kasih. Bye.